Hello my sis, welcome back to our channel. Episod kali ini adalah tentang menghantar bibik balik ke Indonesia. Macam biasa, kita akan bermula dari KLIA. Mami dah mula panik sebab kami hanya hadir 4 jam awal ke airport dan bukan 5 jam. Sampai dia bawa bibik ke gate yang salah. Jadi perjalanan kali ini semua smooth, kaunter cepat dan efisien. Tapi tiba-tiba saya terfikir pula, saya ada bawa jajan popcorn jagung untuk anak-anak bibik rasa. Lepas ke tak lepas ni? Mami nak makan nak roti. Mami belanja. Dalam hati saya dah risau beg saya kena flag dengan custom ke immigration. Harap-harap okey je. Dah beli belum? Dah beli belum? Belum. Oh, kakak tak beli kan tadi seorang? Saya beli kat siapa yang nak lah. Boleh je beli sekarang, dia instant. Kakak beli semua orang. So saya tak. Siapa yang ya lah? Bawa nak juga? Nak. Subhanallah. Cik, belikan untuk saya ke? Saya tak ada Shopee. Korang berdua lah. SIM card, kan kakak tanya siapa nak. Budak-budak ni tak cakap dia orang nak. Dia tak suruh kau beli pun dia pandai beli sendiri. Betul, boleh je. Cuma nak suruh kakak beli pun boleh juga. Tapi weh, dengan tak ada orang nak checknya dia di SIM ke tak? Ya, 1 jam. Saya check lah. Ya. Nanti kita pasang. Sampai sana baru boleh pasang. Dalam kereta kita pasang Okey, boleh. Tolak Saya punya hutang kat awak. Ui, Saya ada duit kat dia. Berapa sekarang? 400 eh? tiket ke yang awak paksa dia beli? Tiket, kasut. Saya nak bagi disclaimer sikit. Saya pakai kamera baru ni, jadi harap korang bersabar je lah ya. I don't know what's the footage gonna look like. Jom kita layan trend Gen Z ni. Poppy. Maybe in charge of the DSLR. Kalau tak ada DSLR. Skip. Poppy. Bibik. Ni lagi murah. Poppy. Mami. Poppy. Yalah. Kakak dah kan belum? Sini kak, anak saya. Kata. Tak nampak topi ke kak? Nanti kena ada bunyi ke? Poppy. So kita nak ke mana? Kita nak ke? Boleh? Roti dengan telur. Roti telur awak. Dengan Awak ikut lah. Mami nak kad. Katlah pula. Semua airport memang Mami belanja. Kita dah bagi duit dah. Tak kat lagi. Yang ni kenapa pula? Okeylah. Awak ni. Okey kita ya ha. 500 tu dah kereta dah. Half boiled egg. Half boiled egg. Touch to start. Dine in. Besides, telur. Next. Great. Soft boiled with it. Tu je lah kan. DO, Mami nak DO. Smoked cheese French toast. Regular je lah kan. YC. Less sweet? Let's see. Tak siap dah. Ya Allah, tak gerak lagi. Bawa. Belum gerak dah man down. Kita punya kad. Dah. Tak digunakan dah. Hai, saya Linda ataupun Dida ataupun adik Selindot. Sekarang kita orang nak makan breakfast before boarding to Jakarta. So stay tuned. Dia nak balik ni. Tanam jago. Tapi nak tanam jago kat mana? I'll come back for you later. Mana? What? Bidik puasa apa hari ni? Nama je Esther. Tambah sikit lagi, Bi. Sikit je. Kenapa awak tak? Ada telur. Ada apa ni? Boleh sama ni? Ya, kun gaya tos. Ada ni Bang sini. Tu tisu. Kenapa awak tak ancur-ancur Kicap. kan? Kuning dia. Wow, how was the act? Despite the action? Okay. Where's your husband?
Aku kan. Sepanjang trip ni, Mami busy dengan BTS dia. Konsert satu dunia katanya. Saya harap semua Army dapatlah tengok ya BTS ni. Jadi tak sihat. Jadi tak sihat. Demam ke? Tak ada. Demam sikit. I have Panadol. Yes, Panadol. How's the coffee, sir? Sedap. Masih baik. Jadi kenapa? Sebenarnya. Kat sana. Tak ada selera nak makan. Mana minum lagi? Mak. Hey, asyik. Tak tu. Dia udah tak? Dia nak tak? Ni matang dari mana binatang ni? Siapa punya kerja? Telur dia. Nak dek? Kurang sedap. Enggak. Apa? Dia masa Indonesia ya Pak. Dia kata kau Malaysia lah. Indon. Mami memang suka membeli. Dia memberi kebahagiaan kepada Mami kan? Belilah. Biarkan dia. Daddy pula kebahagiaan bila tak beli. Ya. Okey lah. So ada masalah kat situ. Saling melengkapi lah. Dia ada warna pink kat dek. Mana? Can I ada pink wine? Nampak dia ada body dia. Kat atas. lagi Faham? But today we are black and white. But it's okay. Alah, saya tak fikir lagi apa TikTok transition nak buat. Siapa yang ada ubat ni? Betul? Boleh juga. Kau ada Panadol? Kakak ada? Nak? Kau tak ada? Tak dalam lagi. Allah. Di ubat kena letak dalam hand carry tau. Nah, next time if you travel, any medicine you put in hand carry because you may need access to it. Don't put your luggage. Nanti bengkak kaki. Sampai 2 jam gitu. Itulah. Okay, so saya suspect ayah saya sebenarnya anxiety nak naik plane. Jadi banyak je benda yang kita boleh buat untuk kurangkan anxiety, macam makan Panadol, cap kapak atau apa-apa minyak yang menenangkan. Dan my personal favourite, Novomin. Saya membesar dengan motion sickness yang sangat teruk, jadi Novomin ni sangat membantu sehingga kini. Yang nyanyi Pahal. Testing sikit cepat. Your turn. My turn. Show your talent. Showcase your talent to the 500 viewers that I'm going to have. For bookings and events, please contact us. Cepat awak punya talent pula. Cepatlah. Cepatlah. Dah buka. Lain tu. Apa? Tak nak lain. Tak lain, tak nak. Oh my god. Allah, dia pun nak. Bawa beg berat-berat. Lepas habis membuat performance, kami terus naik Aerotrain untuk pergi ke gate kita. So, Alhamdulillah Aerotrain tak breakdown lagi waktu ni dan kami semua berkesempatan untuk naik Aerotrain. Antara benda menarik yang kita boleh buat di KLIA adalah melawat rimba. Rimba ni tempat untuk healing lah kan. Nature-nature, ada waterfall. Not sure boleh smoking ke tidak. Nanti just let me know in the comments, okay? Dan lepas masuk gate, untuk menenangkan baby, saya interview lagi sikit-sikit. Sebelum kami meneruskan perjalanan ini, saya rasa ada seseorang yang anda perlu kenali terlebih dahulu. Namanya Tati Mutiarawati. Cantik nama dia kan? Bibi telah berada bersama kami semenjak kelahiran Dida. Sebenarnya Bibi datang ke Malaysia bukan kerana pilihan yang mudah. Pada ketika itu, suaminya telah meninggalkannya. Dia perlu menyara 3 orang anak perempuannya yang masih kecil serta kedua ibu bapanya di Indonesia. Selama 23 tahun, Bibi bukan sekadar pembantu rumah kami. Dia adalah keluarga. Kami makan, tidur, bercuti dan membesar bersama-sama. Namun, 13 tahun lepas, semuanya telah berubah. Dia tiba-tiba menjadi murung, kurang ketawa, kurang bercakap dan makin menjauh daripada kami. Apa yang paling menyedihkan, selama 8 tahun dia langsung tidak pulang ke Indonesia. Setiap tahun saya akan bertanya, bila Bibi nak balik Indonesia? Tetapi jawapannya sentiasa sama.
Nantilah. Sehinggalah baru-baru ini Bibi akhirnya memberanikan diri untuk berkongsi dengan saya apa sebenarnya yang telah berlaku. Rupanya seorang lelaki telah mengugut dan mengganggu hidup dia, sehinggakan dia hidup dalam ketakutan. Dia dimanipulasi oleh seorang lelaki yang mengambil kesempatan ke atas dirinya. Selepas mengetahui perkara itu, kami terus membantu Bibi sedaya upaya kami. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit Bibi kini semakin pulih. Kami dapat melihat senyumannya kembali. Dia kembali makan dengan selera, kembali bergurau, kembali menjadi Bibi yang kami kenali dulu. Dan sebab itulah perjalanan kali ini sangat istimewa. Ini bukan sekadar perjalanan pulang ke Indonesia. Ini adalah perjalanan untuk Bibi bertemu semula dengan keluarga yang sangat dirinduinya selepas 8 tahun. Malah ada cucu-cucu yang masih belum sempat dipeluk dan dibelai oleh Bibi. Semoga Bibi sekeluarga sentiasa dilindunginya. Saya harap Bibi akan terus tenang dan bahagia sampai bila-bila. Jom kembali. Bibi, pernah naik Garuda? Belum, baru hari ini. Kenapa tak pernah naik Garuda? Tak support Indonesia? Sebab dia tu dah besar dia punya bayar tu. Oh, mahal. Faham? Dah berapa tahun dah Bibi tak balik ni? 8 tahun. Rindu tak? Rindu sangat-sangat. Excited ke? Ya, sebab pulang sama-sama. Kita nantikan. Mami buat apa? Mami buat apa ni? Not today. Boleh? Okay. Tak suka Malaysia dah ke? Bukan tak suka. Ada orang yang tak dari suka. Oh, gitu. So dari masuk gate ke boarding ke letak hand carry, semua macam smooth. Mungkin sebab tak ramai orang atau pengurusan yang lebih baik. Untuk yang lebih pakar dalam bidang ni pun boleh bagi tahu kat komen. Apa punca-punca yang sometimes kita rasa penat, sometimes smooth sangat macam ni. So ruang kaki okey je, macam mas lah saya rasakan. Dan di antara depan dengan belakang macam ni okey je, tak sempit sangat. Stewardess pun friendly, entertainment system pun ada, movies baru. Dia ada bagi headset juga, cuma headset tu kena main tolak-tolak sikit lah. Macam earphones kita yang lama-lama tu kena main-main wire tu kan. Ni makanan dia. Makanan dia, mi goreng dia sedap. Nasi dia saya rasa biasa-biasa je, tapi okey lah. How's the rice? Okay. Boleh lah. Jadi ambil. All comes with. Yang menariknya ada kerabu betik. Taste wise okey lah, sedap. Ni makanan tambahan sebab Bibi puasa. Jadi kita bedal lah. Jarak di antara Kuala Lumpur dan Jakarta adalah dalam lebih kurang 1,200 km. Menaiki kapal terbang yang mengambil masa 2 jam. Jakarta merupakan ibu kota Indonesia. Ketibaan dan pengalaman di Soekarno-Hatta International Airport ni sangat baik. Ia lancar, bersih, ada banyak kemudahan macam surau dan toilet yang bersih dan ada banyak tempat duduk. Also tak ada dah orang-orang yang minta duit atau berebut-rebut untuk ambil beg kita. Saya ingat dulu ada. Jadi itu yang Bibi takut tu, yang kami ikut ramai-ramai. Rupanya dah tak ada. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan kita di Indonesia kerana menyenangkan ramai orang termasuk warga negara anda sendiri untuk pulang ke ibu kota. Cat saya semua kurang. Bandung sedap, bagus. Soekarno. Kerana yang paling penting kita nak rasa selamat untuk pergi di mana-mana, dan Indonesia berjaya membuatkan kami semua berasa selamat dan selesa. First stop kami sesudah sampai adalah ke Aloha Beach. Cuma waktu kami sampai ni hujan, jadi tidaklah kami ke arah beach tu. Kalau nak masuk beach tu tak gratis ya, perlu bayar. Aloha Beach ni aman, nyaman, tapi hujan, jadi kami cepat-cepat berteduh je lah. Tapi itu pendapat saya. Pendapat orang lain, lain lah kan. Jalan tu.
Meringue dia sedap tak? Sedap. Okay. Meringue. Okay. Kawaii. Kawaii. T-shirtnya suka. Thank you. Lah, jadi press. Hello, hello. Ni tu. Pinky up. Yes, pinky up. Pinky up, remember? Pinky up. Ni apa benda lah ni? Contact calling mobile network. Pinky up. Why pinky up? When you want to drink tea. That's how you drink tea. Rasa macam air yang dia dibuat. Campur-campur tu. Yang campur-campur tu. Pinky up. Pinky up. Thank. Yo. Pro vlogger. Banger. Big punya air. Dek, B, rasa macam air yang dia dibuat. Sebiji. Sedap. Dia rasa strawberry lemonade. Then Rasa apa yang dia ni kenapa boleh jadi terpisah? Daddy. Oh, dia banyak eh? Ni sedap kan meringue dia kan? Yang pilih. Difficulties. I don't know why. Woi, bibit pandai fish. Hey, dah kat kamu sendiri baru boleh fish weh. Gojek benar. Ni logo dia Gojek. Selepas kami ke Aloha Cafe, kami nak cari makan malam di Kota Sibuk, Jakarta. Jom kita layan macet di sini. Lawan arus. Ui, power. Nasi uduk Panyula. Panyulu. Lembu korban. Ya, lebaran. Ni kawan Apa yang terbakarnya? tak kenal siapa sibuk pula tanya. Mas, apa yang terbakar ya? Kambing mana? Nampak dua tu. Kalau kambing sedap dekat kita barbecue. Mana boleh makan bangkai. Oh, baru nak. Kenapa tu? Kecoh, kepoci. Asap pun tak ada, Mas. Mana ni? Mana bakarnya? Oh, hitam. Itu asalnya. Oh, subhanallah. Hitam ini betul. Hitam. Dia betul. Terbakar. Tak pernah nak bawa kita. Aduh, berkopak salib subuh dia tahu tapi tak pernah bawa kita. Dia punya ni Minangkabau cantik ya. Cuba bawa keluarganya. Pempek. Pempek tu apa? Pempek ini apa Palembang? Sedap ke? Sedap. Ya, memang Tapi sedap. kenapa namanya? Sedap. Memang sedap. Ni ke? Ni ya, nat Rabu. Oh, kalau kau tak sedap, kau siap kau kedai. Okey, cuba teka kami nak makan nasi padang kat mana. Kita nak pergi Nat Rabu Minang Restaurant di Jakarta. Katanya sangat recommended. Jadi jom kita cuba. Kepala kap. Kenapa? Adik? Asalnya kami memang nak cuba satu lagi kedai tu. Tapi lepas kita tahu layanan sebegitu rupa, tak payahlah.
Satu benda yang saya perasan dekat seluruh English ni, kedai dia luas. So mesti ada surau, toilet yang bersih, kedai bersih. Ni untuk kedai-kedai lah. Kalau yang tepi jalan tu memang kita tak try. So selamat je semua orang nak datang. Sini sih ada photo booth lagi. Dari konsep nasi padang ni, dia akan letak je semua makanan yang dia ada kat dapur dia tu. Dia campak je semua kat sini. Lepas tu, dia akan charge ikut apa yang kita makan. So, kita sampai ni dah malam. Sebenarnya banyak menu yang dah tak ada. And just bear with me lah. Memang footage ni tak best sangat. Tapi, masakan ni sedap betul lah. Saya akan datang sini lagi dan record yang cantik-cantik lagi untuk korang ya. So, support lah channel ni. Subscribe sekarang. Biar ni kita rasa Ada. daging dia. Okay, siapa nak? Sejujurnya saya ni tak minat sangat masakan Padang sebab saya selalu rasa macam ada bau tau. Tapi kat sini tak ada. Adakah saya lapar? Semua orang lapar? Kenapa sedap sangat ya kali ni? Mami dah separuh pinggan dah. Bibi ni kejap lagi saya akan paksa dia makan. Is it really good? Dengan Mami, urat keting. Urat keting tak? Bibi nak kau tak makan. Ikan cili nak tak? Ikan cili. Sekarang, ya makan. Ikan. I nak yang ni. Oh, boleh. Sedap. Ni apa? Kau ni tak kan? Sebagai seorang yang suka nasi. Approve. Ini terpaling tak makan. Selalu kalau pergi nasi Padang ni saya akan ambil benda yang basic je macam bergedil. Tapi bergedil habis. Mami suka rendang. Rendang pun habis. But everything else was so good. Saya recommend semua orang datang sini. Tengoklah tu kedai dia bersih. Layanan cepat. Makanan semua panas. Alpukat ni oh my god memang sedap lah. Tak payah cakap. Tengok muka Mami je lah. Ni daddy. Ayah saya ni hard to please. Tapi dia approve. So sedap. Okay. So sekarang abang kedai ni dah akan kira semua pinggan yang kami dah belasah. Kira bang. Jangan tak kira. Jangan cakap saya tak bayar ya bang. Saya bayar ni. Jom kita record sampai depan. Ni Kak Ayu. Kak Ayu kata dia pernah duduk kerja di Malaysia. So dia pun international lah orangnya. Total damage adalah RM897,000 atau dalam RM207 atau dalam USD around $55 ke $56 lah. Sini ada bilik khas VIP. Untuk tempahan The Saila Sisters, sila kontak kami di bawah ya. Katanya Tuan Mahathir, Tun Siti Asma, PMX dan most of the important people macam Amy Search pun makan kat sini. Kami pun buatlah tour dekat Nak Rabu ni macam museum. Rupanya Nak Rabu ni National Travel Bureau. Selesai makan, jom kita ke next destination. So, jom kita ke destinasi seterusnya. Yes, betul. Kita akan ke West Java, which is Bandung. Dalam 120 km daripada Jakarta. Kita mengambil masa dalam 3 ke 4 jam jugalah sebab pak supir kami sangat berhati-hati. Woi, Masjid Shalom weh. Ada. Sama. Panduannya hanya dalam 40 km dan paling laju 80 km saja. Kami ada berhenti di R&R dia orang. R&R ni ada tandas yang gratis. Jangan lo. Nak jelasin? Okay. Biar lah. Jadi jom kita explore apa yang ada dekat R&R mereka ni. Nampak sangat meriah ya.
oven. Dan kita nak compare like lossa kat Indonesia and dekat Jepun sama ke tak? Oh, ini memang semua. Oh, Yamazaki. Yamazaki semua Jepun ya. Tapi like Yamazaki. Lapar lah, tak boleh nak makan. Lapar kan kita makan? Tak boleh. What do you make? Ooh. Dagang kan ni. Uish, apa mahal? Berapa? Ya, saya macam like tak boleh nak. Oh, Sebelah dek, sebelah. pula. Dek, sebelah. Oh. Kalau dia makanan dia semua macam lossen di sana lah. Lain lah. Yes, I'm very. Eh. Nama. Logo. Loh. Vision flag tu. Siapa Dutch lady saya ingat. Dutch lady Malaysia kan? Ke? Ya. Ya? Sini ah. Kita nak pergi Indomaret. Indomaret ada. Minum balik ah. Suzuki. Ni di Indonesia ada apa menu? Kita just tengok menu dia je. Oh, nak makan sepenuhnya Indonesia. English ah. BTS. Mami. Oh, ada cheese dong. Bus, mahal gila. Ya. Nak convert lah. Tak boleh bagi. Apa IDR? Oh, nasi uduk. Ha. Lepas usah-usah menu McDo, kita pun keluar nak tengok-tengok je. Agak mahal lah makanan dia, McDo dia. Kenapa ya? Adakah lebih premium? Siapa yang tahu boleh bagi tahu ya. Mana botol? Tak ni. Susah ramai gila. Akhirnya kami membuat keputusan untuk berbelanja di Indomaret. Since kita pun berada di Indonesia kan. Masih ada ya. Kita udah gak ada plastik juga ya? Mau pakai tas sebelahnya gak Pak? Mau apa lagi? Iya. Makasih. Roti O tu. Tapi nak guna duit. Gua beli apa? Air. Roti O ni kira roti boy lah. Macam roti boy bau tu. Mana roti boy ni? Apa? Dapat buah. Air tak nak air. Korang dah ada air lah. Oh je. Jadi nak air ke? Boleh lah ambil combo 1 1, lepas tu 2 roti O. Tambah 2 roti. Ya. Saya nak duit kecil. Ah, Cash sos? tak bisa cash. Oh ya. Ad- But so cute guys. Capybara. Nampak tak? Chicken curry martabak. Wow. Martabak. Martabak croissant. Dia punya the pastries. Oven. Air. Air. Scrumptious. Kira belas-belas lah. Belas-belas RM11. Ni martabak yang bibik nak tu, but croissant. Tahu ke martabak, Indon punya martabak sana? Tapi dia letak, dia punya isi tu is chocolate sprinkles. Oh, ada dia. Terima kasih. Jom. Kita dia apa? Dia. Thank you adik. Adik ikutkan ke? Adik ikutkan ke? Ya, ya apa? Ya like 80%. Ya 80%. Mami, air Indon apa? Itu pula. Okay. Bye toilet gratis.
Siapa nak? Daddy? Ya lah review. Awak lah review. Sedap. Tapi roti bol lagi sedap ke? Roti bol lagi sedap. Okay. Panas ke? Tak. Is it fresh? Not fresh. Like the texture or what not. Anda cakap sedap ke tak sedap? Besar dan terang dia tulis toilet gratis. Akhirnya 10 tahun kemudian kami sampai di Bandung. Pak supir tolong kami unload, unload. Rumah ni agak besar. Sebenarnya rumah ni bersih je. Cuma dia ada open air concept tau. So dalam musim hujan, jadi ada binatang-binatang yang terbang-terbang tu masuk. Tu macam quite discomfort. Tapi overall sebenarnya untuk RM200 semalam dalam rumah yang besar ni sangat berpatutan lah. Rumah ni datang dengan 4 bilik, banyak-banyak katil, 3 bilik air, some fun things to do, tempat parking yang luas dan entertainment system macam TV. That's all for now. Stay tuned for part 2.